Benda yang paling mahal yang tak ada pada orang lain iaitu jalan cerita hidup kita sendiri. Jalan cerita hidup kita semua berbeza-beza, tak sama. Dan tak ada seorang pun tuan-tuan dan puan-puan yang boleh memahami jalan cerita hidup kita. Hanya kita je. Orang mungkin nampak kita seronok, orang mungkin nampak kita happy je, mungkin orang nampak kita hari ni lah tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah mewahnya engkau. Dia tak tahu cerita kita dulu. Dia tak tahu bagaimana struggle-nya kita. Kadang-kadang tak perlu cerita dengan orang pun. Tak perlu pun nak kongsikan kepada orang. Tapi itu merupakan satu penguat yang Allah berikan kepada kita dan itulah benda yang paling mahal. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kalau orang ni dia kuat lah. Kuat tuan-tuan, diuji macam mana pun dia tahu dia pernah hidup lebih susah daripada keadaan hari ini. Ada orang hari ini tuan-tuan dia susah sikit lah. Tapi bila dia bermula daripada bawah, kosong, dia akan rasa, ya Allah, ya Alhamdulillah. Allah dah bawa main daripada bawah ni, kosong ni tuan-tuan. Allah bawa dia sampai kat sini. Sampai kat sini tuan-tuan dan puan-puan, okay, depan dia naik lagi. Kemudian sekarang ni dia jatuh dekat sini. Dia akan rasa masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia pernah berada pada keadaan yang lebih bawah daripada itu. Selagi mana tuan-tuan kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia khianati, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dia rasa sedih, kadang-kadang dia rasa macam ya Allah teruknya hidup aku, tapi sebenarnya dia dah jauh berbeza dengan apa yang diterima dulu. Hari ni tuan-tuan kita sedih lah. Kita dah ada rumah, kita dah ada keluarga, kita dah ada kerja, kita dah ada gaji. Tak sama macam kita sedih mula-mula dulu. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita ingat berkenaan tentang perkara tersebut, maka tuan-tuan kita akan rasa sangat bersyukur. Walaupun kita diuji, walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada tekanan tuan-tuan dan puan-puan, tapi Allah tidak mencampakkan kita pada tempat yang paling bawah macam dulu. Kita masih lagi berada pada kedudukan yang lebih baik daripada dulu. Alhamdulillah.